Parti pun tak boleh ke? Pelan-pelan sedikit. Apa awak nak campur hal orang? Itu kan parti. Kalau bising pun tahanlah sedikit. Parti apa? Sebulan sampai 2-3 kali. Orang buat parti setahun sekali. Mereka tu kan orang berada. Kalau mereka nak tonggeng terbalik pun, lantak ke jahanam biar mereka mampus. Ruby, you know something? Dah berbulan-bulan kita berkenalan. Tapi I tak tahu di mana you tinggal. I tinggal di Setapak. Di Jalan Mawar, nombor 18. Oh, di Setapak. Family you masih ada lagi ke, Ruby? Pada I dah mati. I tinggal dengan mother I. Tapi I tak mahu bawa you ke sana selagi... Selagi apa, Ruby? Selagi I belum kenal you sedekat-dekat dan sedalam-dalamnya. Sedekat mana lagi, Ruby? Dan sedalam mana lagi? Bukankah kita sudah cukup kenal? Itu di mata saja, belum di hati. Jadi, you ingin nak kenal hati I? I bukan saja ingin kenal hati you, tapi I ingin lebih dari itu. Kalau awak nak berjoget ke, awak nak apa ke, janganlah melampau sangat. Jijik saya melihatnya. Bang, kalau abang tak reti apa itu sosial, abang jangan ambil pasal. Abang boleh duduk situ je. Jangan keluar-keluar. Kau tu dah tua, Mina. Kita dah ada anak dara. Tak manislah berkelakuan demikian. Apa? Menari sul tu untuk orang muda-muda saja, Kak? Orang tua-tua tak boleh, Kak? Dengar aku ni baik-baik, Bang. Kita ni dah tua. Tak lama lagi dah nak mampus. Saya tak mahu nak mati perempuan macam abang. Tahu tak? Dah berani awak lawan saya. Mak dan bapak ni tak habis bergaduh. Di majlis birthday yatim, mak dan bapak nak bergaduh. Malulah sikit dekat orang-orang yang datang tu. Itulah, Bang. Asyik-asyik nak bergaduh saya. Pagi, petang, siang dan malam. Asyik bergaduh. Bergaduh. Selalu saya yang salah. Awak saya yang betul. Diamlah. Aku langsung togel. Awak tu yang togel. Bea, carry on. Mari kita menari, Ruby. Panas-panaskan badan. Sorry lah, Ustaz. I tak ada niat. Ay, baru tadi I tengok you menari dengan si Risman. Sekarang you tak ada mood pula. Okey. Please, Ruby. Don't turn him down. I penat lah, Risman.
Oh, kalau dengan Ayu penat tapi kalau dengan orang lain segar saja. Maklumlah, orang sudah dapat gading berdua, takkan tanduk ni berguna lagi. Tak baiklah perempuan tu. Orang ajak dia menari, dia refuse pula. Yang awak sibukkan orang tu kenapa? Daripada awak sibukkan orang, kan lebih baik awak sibukkan saya. Awak tu tak romantik lah. Asyik nak baca buku aja. Orang nak roman pun tak sedap. Baiklah sayang. Sekarang abang simpan buku. Sekarang abang romantik tak? Macam tu barulah romantik. Boleh tahan juga mak hati dia. Keladi tua memang banyak miangnya. Menari, Liza? Saya tak tahu menari ya, Mustafa. Ini bukannya waltz, bukannya tango. Goyang-goyang saja sudahlah. Goyang-goyang pun saya tak tahu. Goncang. Goncang pun saya tak tahu. Gelik dah tahu lah. Mengada-ngada. Ini pun sama juga. Ada ubi, ada batas tau. Assalamualaikum. Ruby, mengapa you bersikap begitu kasar terhadap Mustabab? I benci padanya. Ai, dia itu kan boyfriend you. Dulu dia tak macam tu. Selama keluar hipis ni, dia pun nak jadi hipis. Tengok tu, berambut panjang. Pakaiannya pun tak terhara. Buat malu saja. Forget about him lah. Okey. Ruby, boleh dikatakan setiap minggu you pergi parti. Mother you tak marah ke? Mother I very broad-minded. You sungguh beruntung. Tapi I, setiap kali I pergi parti, setiap kali I kena maki, kena hamun. Kenapa? Mother you jahat ke? Dia bukan mother I. Dia mak tiri I. I tahu dia benci pada I. Tapi kali dia benci, sekali. Apa ni orang ni? Apa ni, weh? Apa? Kenapa ni? Apa pasal? Apa dah jadi? Ini semua dia punya pasal lagi. Kenapa tak, Bab? Kalau macam ni, kakak tak sukalah. Bukan saya puncanya, makcik. Saya mengajak Suraya menari. Tiba-tiba si Balul ni mengada-ngada pula. Kenapa Suraya? Kenapa Karim? Suraya tak mau menari, Mutabak pula paksa-paksa. Dia sentak tangan saya, makcik. Makcik, bila saya nak menari dengan Suraya, dia bilang dia tak ada mood. Tapi bila si Karim, si Jamil minta menari dengan dia, dia ada mood. Apa, makcik? Saya ni hantu kat makcik? Kau tak malu? Tak ada muka, orang tak mau menari dengan kau, kau paksa. Jantan dayus. Hey, Suraya, shut up. Dan kali kalau kau tak nak campur ni social party, jangan campur. Di sini siapa-siapa pun boleh menari. Jangan menari dengan kendak kau saja. Kau tak ada sporting. Tak tahu adat kah? Kau tak tahu adat, jantan dayus. Makcik, tutup kamulanya, makcik. Nanti saya rabak kamulanya, makcik. Sudahlah, Su. Kakak tak sukalah. Hei, budak-budak. Apa dah jadi ni? Apa dah jadi? Saya adakan majlis ni untuk bersuka-suka. Bukan untuk awak semua ni nak bergaduh. Kau nak bergaduh, balik! Kenapa pula awak ni? Dah gila? Budak tu semua tengah nak bersukaria, awak suruh balik pula. Awak pun sama juga. Awak yang lebih lagi pada budak-budak ni. Mari sini. Yang awak ni tunggu apa lagi? Saya panggil polis nanti. Balik! Nah, sekarang baru puas aku punya hati. Ya. Woi, Samseng. Awak boleh menembus. Belah. Sorry lah, Ruby. Risman. Ini semuanya mustabab, Misyal. Let's forget about it. Ayah nak pulang bagaimana, Risman? Tak apalah. I boleh naik taksi.
Kalau gitu, biar Yati hantarkan Ruby pulang ya. Mamet, kita hantarkan Ruby sama Seraya pulang ya. Okeylah. Selamat malam, Yati. Dan happy birthday to you. Thank you. Selamat malam. Selamat malam semua. Selamat malam. Ruby. Jangan ambil hati atas peristiwa tadi ya. Tidak, Yati. You betul tak mau pergi ke Brickfield? Lain kali sajalah, Suraya. Okey, selamat malam. Selamat malam. Kau dah pulang, Ruby? Ya, Mak. Siapa yang hantar kau pulang? Suraya, Aryati dan Hamid, Mak. Mak belum tidur lagi? Belum. Mak, kalau Ruby bawa Risman balik ke rumah, Mak marah tak? Risman tu siapa? Kawan Ruby, baru kenal. Dia ingin nak jumpa dengan Mak. Apa kerjanya, Ruby? Dia tak kerja, Mak. Baru dia nak cari. Kau tu memang banyak kawan, Ruby. Tapi tak ada yang melekat. Ruby, sebelum kau tidur tu, ambilkan ubat Mak di atas meja tu. Baik, Mak. Halo? Ya, ada. Mak, ada telefon, Mak. Halo? Ku. Taklah ku. Baiklah ku. Batik datang sekarang juga. Ruby? Ruby? Ya, Mak. Ada apa, Mak? Kau tak kerja hari besok? Besok hari Minggu, Mak. Ya tak ya pula. Malam ni malam Minggu rupanya. Ruby, malam ni Mak balik lambat sikit. Kalau Ruby nak tidur, tidurlah dulu ya. Baiklah, Mak.
Nanti kalau Mak ingat, Mak belikan Ruby coklat ya, Mak? You ni tak habis dengan coklat. Baiklah, Ruby. Halo? Siapa cakap? Ah? Oh, Ruby. Tunggu sekejap ya, saya panggil. Ruby? Ruby? Ada telefon. Halo? Siapa tu? Oh, Rizman. Apa khabar? Kabar kurang baiklah, Ruby. Ada hal apa, Man? Malam tadi, I bergaduh lagi dengan mak tiri I. Dia perambat I keluar rumah. Jadi, you dah keluar rumah ya? Belum. Inilah yang sedang fikir-fikirkan. Sudahlah, Rizman. Forget about keluar rumah tu. Malam ni ajak dia makan rumah I. Okey? Sorry, Ruby. I tak ada mood lah. Tak apalah, Man. I boleh kasih you mood. Okeylah, Ruby. Bagus. Malam ni jangan lupa ya. Tepat pukul 8. Okey, bye-bye. Siapa tadi pun, Ruby? Rizman, Mak. Malam ni Ruby ajak Rizman makan malam di rumah kita, Mak. Baguslah tu. Kalau begitu, lekas saya pergi ke pasar. Kau beli ayam, buat kurma, buat rendang sikit, beli udang sikit ni buat sambal tumis. Jangan lupa bawa Mak Long kau ke pasar sama. Baik, Mak. Ruby, pukul berapa Rizman datang? Tepat 8 malam, Mak. Hei, Man, masuklah. Pandai juga cari rumah ni ya. Kuala Lumpur, mana boleh sesat? Mother you? No, my servant. Oh. Sudah lama ke father you meninggal dunia, Ruby? Entahlah. I pun tak pernah tengok father I. Menurut kata mother I, father I meninggal semasa I dalam kandungan lagi. Oh. Siapa nama father you, Ruby? Rozaimi. Mana mother you? Agaknya dia sedang bersiap. Siapa namanya? Rima Murni. Oh, Rima Murni. Mother you tu baik hati ke, Ruby? First class. Cukup terima rasa. Your sister? No, she is my mother. Mother? Yes. Ma, she's so young and... Can a young woman like me be a mother? Of course can. Of course, Kak. Makcik. Kakak. You can call me Makcik. Makcik. Nama saya Rizman. Berumur 21 tahun. Saya belum kerja dan belum kahwin. Mak, Ruby dah lapar, Mak.
Eloklah kita makan bersama. Silakan, Isman. Silakan, Isman. Jangan malu. Ya, makcik. Ambil ni. Ambillah. Ayam ni makcik yang masak. Oh, Ambil udang. Udang ni Ruby yang masak. Alah. Kenapa makan sikit sangat, Man? Lauk tak sedap ke? sedap, makcik. Sampai 2 pinggan saya sentam. Silakan. Risman tinggal di mana? Ampang Jaya, makcik. Oh, Ampang Jaya. Mak dan bapak masih hidup lagi? Bapak masih hidup lagi, tapi mak dah meninggal dunia. Oh. Halo? Ku. Kenapa lekas sangat malam minggu? Baiklah. Pakcik datang sekarang juga. Isman, bual-bual dululah dengan Ruby ya. Makcik dia kerja sekejap. Baik, makcik. Wah, mata tak lepas pandang mada ais saja ya. I seolah-olah tak percayalah, Ruby. Sebab mother you tu muda sangat. Baik. Kalau you pandai, cuba you teka. Berapa umur mada ais sekarang? 23. 23 konon. 3+1 lah. Wow, macam Dewi dari kayangan. Maafkan makcik Isman. Makcik dia kerja sikit. Pak Long buatkan kopi ya. Baik, Cik. You ni, cari tanya Mada I tu nak buat I jealous lah. Jealous apa pula? Sepatutnya you mesti berasa bangga. Sebab mother you tu extraordinary. I tu bukan apa. I takut nanti hilang anak, timbul mak. Gila you ni. Ruby, pukul berapa baru mother you balik? Apa you ni? Asyik tanya Mada I saja. Ada apa-apa ke? Merepek saja you ni. Mother you tu main judi tak? Isman? Taklah. I tu cuma tanya saja. Sebab mak tiri I tu kuat main judi. Siang malam main judi. Ruby, hari dah larut malam. Biarlah I pulang dulu. Kalau I balik lambat, I kena hamun dengan mak tiri I. Macam mana you nak pulang? Taksi banyak.
You ada duit? Ada. Nah, ambillah ini untuk taman teksi. Terima kasih, Ruby. Selamat malam. Selamat malam. RM100. Sing. King Son. Apa ni, ha? Apa ni? Apa ni? Aku dengar kereta polis. Kat mana? Kalau kau dah takut, kau jangan main judi lah. Apalah. Kereta tu dah lori balak akan lalu. Apa yang buat kacau macam ni? Menakut-nakutkan orang aja. Apalah Kak Inon ni? Takut lain kali jangan main. Aku takut. Takut jangan main. Habis aku syok nak main. Asyik main. Okey. Sorry. Apalah. Lain kali jangan buat gitu ya. Polis. Risman, kau nak masuk tak boleh pelan-pelan sikit ya? Waktu belanja 30 orang aja. Anak sial ni. Tolong itu duit taruh. Ni apa ni? Polis-polis dengan duit duk sawak dah lama buat kerja ni. Ai terkejut lah. Ai bukan apa. Ai terkejut. Kejut tak usah balik. Sorry lah. Sorry kasih dia. Tu dia pet ni. Ting. Alamak. Kau melawan aku ya? Sial punya anak. Kau fikir pasal bunga tu bapak kau punya duit? Saya tak sengaja, makcik. Tak sengaja konon. Kerja tak mau. Asyik nak makan buta saja. Pergi pagi balik malam, pergi pagi balik malam. Apa kau fikir? Ni hotel bapak kau ya? Sound King. RM5. Sial. Angkat sepatu kau tak ke belakang Kami di rumah ni bukan guli bapak kau tahu tak? Makcik, kalau nak marah saya, marah sajalah. Jangan sampai lempar-lempar kasut pula. Kalau makcik tak suka saya tinggal di rumah ni, sekarang juga saya boleh keluar. Memang aku tak suka. Sekarang juga kau boleh keluar. Apa yang you nak tengah-tengah malam ni? Anak kesayangan awak itulah. Dia tegur sikit melawan dengan kita. Dia kan dah besar. Kalau awak marah, tentulah dia malu. Awak tu memang suka sebelahkan anak. Kalau dimarah, kita pula yang disalahkan. Awak ni kalah judi kah? Atau daun tak mau kah yang awak bengeskan saya? Si Ali, saya ni bukan nak masuk campur. Tapi anak awak ni ada kurang hajah sikit. Apa? Ainon. Awak ni yang nak campur hal saya anak beranak. Kenapa? Ni, awak ni semua setan. Tak sadar diri. Siang malam asyik main judi. Buatlah amal ibadah kepada Tuhan. Awak jangan nak marah kawan-kawan saya sampai macam tu sekali. Tina. Awak pun kalau tak mau terima, awak pun boleh keluar dengan kawan-kawan awak. Merambus pergi daripada rumah ini. Bini macam awak, 10 saya boleh cari tau. Kutuk Halia. Apalagi dah pukul 3 pagi. Merambuslah, saya nak tidur. Kalau tak mau saya panggil polis sekarang. Awak jangan. Dah. Besok kita nak main mana lagi? Pergi main kat balai polis Kemol tu bagus. Awak main judi, saya yang kena jaga anak siang malam. Akai ada tak? Kemana kau nak pergi, Risman? Kemana saja, Pak. Asalkan keluar daripada rumah neraka ini. Risman,
Bapak pun suka kalau kau keluar dari rumah ini. Sebab mak tiri kau tu terlampau sangat. Kalau bapak tak kenangkan adik kau Ani dan Faridah, sudah lama bapak ceraikan mak tiri kau tu. Risman. Nah, ambillah wang ini, kau pergilah ke mana-mana buat sementara waktu. Ya. Terima kasih, Pak. Abang nak pergi mana, bang? Janganlah tinggalkan Ani dan Faridah, ya, bang? Abang anak tiri mak. Ani dan Faridah anak mak. Abang keluar cari kerja. Nanti abang pulang jumpa Ani dan Faridah. Kalau abang nak pergi juga, siapa nak hantar Ani pergi sekolah? Siapa nak bawa Faridah pergi jalan-jalan? Mak ada. Bapak ada. Ani dan Faridah tak perlu bimbang, ya. Ampunkanlah segala dosa Risman. Halalkan segala makan dan minum. Berapa lama kau di Singapura? Lebih kurang seminggu. Jangan lupa ya, tolong uruskan segala-gala surat saya. Baik, Engku. Kalau Cik Lima nak balik, boleh balik. Baik, Engku. Selamat balik. Terima kasih. Risman, kau nak ke mana? Saya nak lari ke Singapura, Makcik. Tak usah. Mari, Risman. Saya dah beli tiket, Makcik. Tak apa. Nanti Makcik ganti. Risman, cuba kau ceritakan. Apa puncanya? Sebenarnya, mak tiri saya tu tak sebulu dengan saya. Mustahil. Mesti ada sebab-sebabnya. Kan? Iya. Sesudah mak saya meninggal dunia, bapak saya berkahwin dengan seorang janda, mempunyai seorang anak lelaki. Saya berkawan baik dengan adik tiri saya. Pada satu hari, kami pergi bermandi-mandi di Port Dickson. Adik tiri saya telah tenggelam dan mati lemas. Semenjak hari itulah mak tiri saya membenci saya dan tak suka saya tinggal bersama-sama dengannya. Beginilah, Risman. Kau tak usah pergi ke mana-mana. Kau boleh tinggal bersama-sama dengan makcik. Kau dan Ruby pun berkawan baik. Makcik pun tak ada anak lelaki. Tidakkah saya ini menjadi beban pada makcik? Tidak. Terima kasih, makcik. Selamat pagi. Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi. Pagi, Tuan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Tuan, oleh kerana Tuan hendak pindah ke Sarawak, kami semua staf-staf di sini nak mengadakan makan-makan malam ini. Saya berharap Tuan mesti datang. Baiklah. Terima kasih. Sama-sama, Tuan. Hei, Risman. Hai, Ruby. Bila you datang?
Kenapa ni? I dah keluar daripada rumah, Ruby. Dan mother you ajak I tinggal di sini. Baguslah. Man, malam ni I ada farewell party. I pun tak ada partner. Mari kita pergi bersama. Tak naklah, Ruby. I takut mother you marah. Apa pula nak marah? Mak, malam ni Ruby ajak Risma pergi parti boleh tak? Pergilah, Man. Tapi lekas balik tau, Man, Ruby. Sebab besok Risma nak belajar kereta. Ingat? Baik, Mak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mengucap berbanyak-banyak terima kasih di atas susah payahnya tuan-tuan mengadakan majlis farewell party untuk saya pada malam ini. Sebagai ganti saya ialah Tuan Remy yang baru tiba dari Pulau Pinang petang tadi. Saya memperkenalkan, ini dah dia Tuan Remy. Dan lagi saya berharap berilah kerjasama pada Tuan Remy sebagaimana tuan-tuan memberi kerjasama pada saya. Sekianlah saja. Terima kasih. Sekarang kita minta pula Tuan Remy memberi sepatah dua kata. Dipersilakan Tuan Remy. Hadirin sekalian, nampaknya majlis kita pada malam ini bukanlah merupakan majlis farewell, malahan majlis welcome dan farewell. Sebenarnya saya sungguh berasa gembira kerana dapat tukar ke Kuala Lumpur ini dan bekerja bersama-sama dengan saudara-saudari sekalian. Syarikat kita, yakni Syarikat Perniagaan Melayu Berhad, mempunyai 13 cawangan di seluruh Malaysia ini. Dan tiap-tiap satu cawangan mempunyai general manager masing-masing. Dan begitulah nasib kami tiap-tiap 2 tahun sekali berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Walau bagaimanapun, biarlah saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat belayar kepada Tuan Ismadi yang bakal bertukar ke Sarawak besok. Semoga beliau dapat membimbing ahli-ahlinya di Sarawak, sama juga sebagaimana beliau telah membimbing saudara-saudari sekalian. Untuk penutup kata, marilah kita sama-sama bangun dan memberi minum selamat kepada Tuan Ismadi. Silakan. Cheers. Cik Remy, Sayang, yang ini Cik Ruby. Dia rajin bekerja, boleh dipercayai. namamu sungguh baik. Terima kasih. Dah kahwin ke belum? Belum. Keep it up. Lagu keroncong. Saya memang gemar kepada keroncong Ismadi. Kalau begitu, menarilah. Cik Ruby penari dengan tuan. Silakan Cik Ruby. Apa guna bersuami muda, senang di mata, di hati tiada. Dalam hati risau selalu, karena was-was dan cemburu. Suami muda banyak girlfriendnya, selalu lupa
banyak, cukup bulan habis uang dikeliling pinggang, penuh dengan hutang. Lebih baik bersuami tua, senang di hati senantiasa. Suami tua cukup sabar, hati anda tak berdebar. Uang gaji diserah semua untuk keperluan rumah tangga. Hidup anda selalu aman karena ia tua, banyak pengalaman. Mak dah balik, Mak Long? Belum, Cik. Kalau Mak Long nak tidur, tidurlah dulu ya. Baik, Cik. Boleh tahan juga bos you yang baru tu ya, Ruby? Lah. Yang ini pun boleh tahan. Mother you tu selalu keluar malam kan? Dia kerja malam. Oh. Isman, Mak Al bilang besok you nak belajar kereta ya? Ya, pagi-pagi esok. Kalau begitu, pergilah you berehat dulu. Nanti besok mengantuk pula. Baiklah. Good night. Good night.
Rupanya kau dah pandai bawa kereta, Rizwan. Saya memang boleh bawa kereta, Makcik. Tapi lesennya tak ada. Beginilah. 2-3 hari lagi, Rizman pergi ke pejabat testing. Minta hari untuk test. Segala perbelanjaannya, Makcik akan tanggung. Terima kasih, Makcik. Makcik sungguh baik hati. Ruby, Ya, Tuan. kalau boleh, kalau you sudi, marilah kita lunch sama-sama. Sorry, Tuan. Saya dah janji nak lunch dengan Mother. Oh, lain kali saja ya. Hey, you know, our new boss tu boleh tahan juga ulat bulunya tau. Hey, I think he was very handsome in his younger days. Look at him now. Ya, man. I think dia suka Kak Ayu tau, Ruby. Tangkaplah dia. Dia tu banyak wang. Tak. Kalau muda tu satu hal. Ini dah tua. Jangan kata nak sangkut hati. Nak sangkut baju pun tak ada tempatnya. You orang belum kena lagi pukulan orang tua. Kalau you kena sekali, orang muda tak ada arti. Kelapa tua banyak santan you tahu. You bela lah. Sebab bukan dia orang tua. Maklum. Saya. Lihat. Kenapa? Yang. Macam Man. Apa pasal kau ni? Saya dapat lesen, Maklum. Lesen kereta buat kereta lah. Lesen kereta. Kereta apa? Kereta. Kereta? Apalah kau ni Azman. Kau bising aja nak oi. Aku nak buat kerja ni. Makcik, saya dapat... Kalau dah pas tu, baguslah. Isman, tolong picitkan badan makcik ni, Man. Masuk angin lah. Atas sikit, Man. Atas lagi. Antang tu lah. Man, pernahkah Man berdua-duaan dengan perempuan begini di mana-mana? Tak pernah, Makcik. Baru ni lah kali pertama. Dengan Ruby? Pun tak pernah. Kenapa tangan Man ni sejuk? Man takut? Tadi takut, Makcik. Sekarang dah berani sikit. Man, bukakan kutang baju makcik tu. Makcik gatal lah. Garuk dekat situ ya. Makcik, badan makcik sungguh cantik. Bolehkah saya letakkan pipi saya di badan makcik? Buatlah apa yang patut, Man. Yang kau buat, Man? Saya geram, Makcik. Kalau geramkan orangnya, kenapa gigit badannya? Habis apa yang saya nak buat, Makcik? Tepuk dada, tanya selera, Man. Sekarang lauk sudah terhidang. Kalau orang tu tak makan, orang itulah yang rugi. Oh, Makcik Rima. Semoga saya mendapat persetujuan dari Tuan dengan secepat mungkin. Terima kasih. Hormat saya. Sudah, Ruby? Sudah, Tuan. Ruby. Ya, Tuan. Tiap-tiap kali bila saya ajak Ruby pergi lunch, Ruby
Banyak kerja lah, nak lunch dengan mother lah, dengan sister lah, dengan datuk, dengan nenek. Tapi kali ini you must not fail. You mesti pergi dinner dengan saya malam ini, alright? Baik, Tuan. Good girl. Sikitnya makan? Saya memang makan sikit, Tuan. Rokok? Terima kasih, Tuan. Saya tak isap rokok. Ruby, semenjak pertemuan kita di malam perpisahan Tuan Ismadi, hati saya selalu teringat padamu, Ruby. Dan saya tak malu menerangkan yang saya ini telah jatuh cinta padamu, Ruby. Benar, Ruby. Saya cinta padamu. Jangan, Tuan. Kalau Tuan nak melakukan perkara yang tidak sopan ini, saya tak sudi dan saya kesal datang kemari. Ruby, saya orang kaya, Ruby. Saya akan jadikan kau permaisuri hati dan saya akan taburkan kau dengan wang ringgit. Saya tidak memandang wang ringgit, Tuan. Dan saya tidak mahu yang Yarisman menyangka saya tidak setia padanya. Selamat malam. Isman?
Terima kasih. Oh, Cik Rima. Apa khabar Makku? Baik. Makku ni nak tunggu-tunggu zaman? Iyalah. Patutnya ada kerja sikit, Makku. Baiklah, Makku tunggu di sini. Terima kasih, Makku. Pergi dulu ya. Mari kita pulang, Rima. Ai, cerita tu kan bagus. Kita boleh berlakon lebih bagus daripada ini di rumah. Marilah kita pulang. Ai tak tahan lah, Rima. Baiklah. I'd like to hear it firsthand. Well, the Citizens Committee in my party have asked me to run for governor. Now, politics is a dirty business. I want to know what can be used against me. And just what is it you're worried about? Take it easy, Mr. Mannix. I haven't said I'm worried about anything. No one sets a bear trap unless there are bears around. Siapa yang jumpa I di pentingnya sih? Sana tu. Benci. Nanti Ruby. Cukup mustahab. Kenapa kau ganggu aku juga, Mustafa? Sumpah aku tak mau mengganggu kau lagi. Aku nak tolong kau. Tolong apa? Kau masih sayang lagi pada Risman? Ya. Tak lama lagi kami akan kahwin. Mengapa? Sayang. Sayang 1000 kali sayang. Risman sudah ada girlfriend baru. Girlfriend baru? Siapa? Siapa, Mustafa? Mother you. Mother I? Hati Ruby pasti hancur melihat kita berpeluk-peluk kasih. Iya. Aku fikir dia tentu tidak akan pulang lagi ke rumah ini. Apa kata kalau kita pujuk dia pulang? Akan bertambah luka lagi hatinya kelak. Biarlah luka itu sembuh sendiri. Baiklah. Aku ikut nasihatmu, Risman. Tuan, ada orang datang dari siang tadi nak jumpa dengan Tuan. Iya ke? Ruby. Kenapa Ruby? Apa yang telah terjadi? Bolehkah saya menolong Ruby?
Tuan Remy, saya telah 3 kali gagal dalam percintaan. Dan kali ini, Risman pula tidak setia. Sekarang, saya sanggup menjadi perempuan simpanan Tuan. Oh, Nop. Ini tidak betul. Barangkali sengaja dilakukan oleh kerana hati terlalu panas, kan? Tidak, Tuan Remy. Saya ikhlas. Ikhlas? Tidak menyusah macam dulu. Ruby, orang mengantuk di sorong bantal. I promise you, I'll make you the queen of my heart. Remy, darling. Yes, Ruby. Katakanlah kau cinta padaku. Aku cinta. Rima, I mulai tak sabar. Kenapa, Risman? Semenjak bos you pulang dari belayar, tiap-tiap malam you keluar. Tengah malam you pergi, pagi you balik. Tengah malam pergi, pagi you balik. Kemana you pergi, Rima? Apa yang you buat? Risman, bos saya itu seorang milioner. Dia banyak mempunyai perusahaan malam. Seperti night club, hotel, kasino dan banyak lagi. Dan I sebagai sekretarinya terpaksalah cek perusahaan itu tiap malam, Risman. Tapi aku khawatir, Rima. Khawatir Mun menitik di tempat lain. Oh my poor darling. You jangan sangka yang bukan-bukan, ya? I tetap kasih dan sayang pada you seorang saja. Don't cry, darling. Don't cry. Okay, darling. Bye-bye.